Saya Nurul daripada Jabatan Penjilitan Ibu Pejabat. Telah berkhidmat dengan Jabatan Penjilitan selama 18 tahun. Sekarang currently berkhidmat sebagai section untuk kajian impak dan konsultasi konflik manusia hidupan liar dan juga pengkayaan habitat. Kalau ikutkan strategi utama Jabatan Penjilitan, sudah tentulah perlu berlandaskan plan utama konservasi gajah, iaitu Pelan Tindakan Konservasi Gajah Kebangsaan ataupun NICAP. Ia merupakan inisiatif strategik yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Penjilitan untuk memastikan kelangsungan populasi gajah liar dan habitatnya semenanjung Malaysia. NICAP secara asasnya mempunyai 5 teras utama, iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan koridor serta habitat gajah, mengurangkan impak konflik manusia gajah dan meningkatkan penerimaan terhadap kewujudan bersama ataupun coexistence, memkukuhkan perundangan dan meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan, dan seterusnya meningkatkan pengetahuan melalui lebih banyak penyelidikan dalam aspek tingkah laku, ekologi dan habitat gajah itu sendiri, mengamalkan tabik urus yang baik bagi pengurusan gajah dalam kurungan juga. So itu adalah 5 teras utama dalam NICAP ataupun Pelan Tindakan Konservasi Gajah Kebangsaan yang akan menganjur daripada tahun 2023 hingga 2030.